Baru-baru ini, ruang maya dalam negara digegarkan dengan satu dakwaan dan pendedahan dokumen yang amat membimbangkan. Ia melibatkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS) serta Pertubuhan Ikram Malaysia Daerah Hulu Selangor berkaitan dengan kutipan zakat bagi negeri Perlis. Isu ini menimbulkan tanda tanya mengenai wang zakat yang berjumlah hingga ratusan juta ringgit. Apa sebenarnya yang terjadi dan apakah tindakan susulan pihak berkuasa? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Berdasarkan hantaran media sosial dan dokumen yang tular, isu ini memfokuskan kepada satu struktur rantaian antara MAIPS, Pertubuhan Ikram Malaysia Daerah Hulu Selangor, Syarikat Pengkalan Sutramas Sendirian Berhad PSSB dan Ihsan Care Berhad ICB. Menurut laporan, Ikram bertindak sebagai ejen pemasaran bagi pembayaran zakat MAIPS melalui aplikasi Tulus. Syarikat PSSB pula dilantik sebagai pengurus dana Ikram, manakala ICB bertindak sebagai Oversight Advisory Committee atau badan pemantau. Salah satu persoalan yang timbul adalah bagaimana sebuah entiti yang berpusat di Hulu Selangor boleh beroperasi mengutip zakat merentas negeri untuk pihak MAIPS. Pendedahan mendakwa NGO ini tidak bergerak seperti amil zakat tradisional yang mengutip zakat dan kemudian menyerahkannya kepada Majlis Agama Negeri. Sebaliknya, ia beroperasi seperti ejen pemasaran yang mewawarkan kepada orang awam supaya membayar zakat. Maka Ikram menggalakkan pembayar zakat untuk bayar melalui aplikasi Tulus yang dibangunkan oleh syarikat pihak ketiga. Melalui aplikasi ini, tercatat dalam akaun Pusat Zakat Perlis bahawa pembayaran diterima melalui Ikram selaku ejen pemasaran. Setiap tahun, Ikram akan dibayar pulangan sebanyak 60% daripada kutipan zakat yang mereka tolong promosikan. Berdasarkan laporan Ketua Audit Negara 2018, pemulangan 60% ini adalah di bawah program Zakat Ta'awun atau bermaksud tolong-menolong antara majlis agama dan NGO. Konsep zakat ta'awun digunakan bagi menjustifikasikan pemulangan 60% dana zakat ini, iaitu satu sistem wakalah. Konsep asalnya adalah untuk mengagihkan semula wang zakat kepada pihak wakalah atau wakil agar urusan agihan kepada asnaf dilakukan sendiri. Ia supaya pengagihan zakat menjadi lebih pantas dan efisien. Namun Mufti Wilayah Persekutuan Sahibus Samahah Ustaz Ahmad Fawaz bin Fazil telah pun memberi peringatan bahawa mekanisme zakat wakalah ini membuka ruang kepada risiko integriti yang serius, terutamanya apabila berlaku bentuk-bentuk penyalahgunaan oleh wakil akibat pelanggaran syarat wakalah. Antara penyalahgunaan yang berlaku ialah pengagihan yang dibuat kepada pihak yang tidak layak menerimanya atau dengan cara yang menguntungkan pihak pembayar zakat sendiri. Ketika isu zakat ini tular di media sosial, muncul beberapa jawapan balas yang menyatakan bahawa konsep zakat ta'awun ini tidak lagi diguna pakai. Sebaliknya 60% yang dipulangkan kembali kepada NGO itu atas kategori asnaf fisabilillah. Di dalam kategori ini pula, pihak NGO berkuasa penuh atas 60% duit zakat yang dipulangkan kepada mereka dan tidak lagi perlu membuat agihan kepada asnaf lain. Secara umum, kategori asnaf fisabilillah terbuka kepada eksploitasi kerana tafsirannya yang luas. Ia membolehkan pihak tertentu mewajarkan perbelanjaan operasi, kos pengurusan syarikat atau pelaburan berbanding memberi sumbangan terus kepada golongan asnaf seperti ibu tunggal, anak yatim atau pelajar yang betul-betul memerlukan. Menurut hantaran media sosial Minda Merdeka,
Dana yang dipulangkan kepada Ikram ini telah dimasukkan ke dalam sebuah syarikat korporat iaitu Pengkalan Sutramas Sendirian Berhad. PSSB dilantik oleh Ikram selaku pengurus dana dan 60% yang dikembalikan oleh Maibs kepada mereka telah digunakan sebagai modal pelaburan hartanah, perniagaan dan lain-lain. Keseluruhan operasi dana yang didakwa mencecah jumlah kumulatif RM227.1 juta. Namun apa yang tertera di dalam laporan tahunan syarikat PSSB, mereka mengenakan yuran pengurusan dana ini sebanyak 20% terus sebagai konsultan projek. Jika pelaburan untung pula, PSSB mengambil keuntungan 70% dan baki 30% adalah untuk pihak NGO. Yang menarik, jika projek tidak berhasil, tiada liability langsung ditanggung oleh syarikat atau konsultan tadi. Hantaran minda merdeka yang tular itu juga mendedahkan kewujudan Ihsan Care Berhad atau ICB. Namun berdasarkan klausa perjanjian yang didedahkan, timbul dakwaan bahawa syarikat PSSB berkemungkinan tidak perlu memulangkan semula wang prinsipal pelaburan dana tersebut, asalkan ia mendapat kelulusan dan persetujuan daripada pihak ICB selaku Oversight Advisory Committee. Menerusi semakan pendedahan yang sama, wujud dakwaan bahawa individu-individu yang terlibat dengan Ikram Hulu Selangor, syarikat PSSB dan Ihsan Care Berhad terdiri daripada individu yang sama atau saling berkait rapat, mewujudkan satu struktur pertindihan jawatan atau overlapping structure. Jika dakwaan struktur bertindih ini terbukti benar, maka semak dan imbang mungkin terjejas dan mungkin juga akan timbul konflik kepentingan melibatkan pihak yang mengurus dana itu. Tatkala dakwaan berat ini berlegar di ruang awam, Maibs mengeluarkan kenyataan bagi menjawab beberapa tuduhan yang dilontarkan. Maibs menafikan terdapat pelantikan mana-mana pihak atau organisasi luar sebagai wakil kutipan zakat. Mengenai isu yang bangkit daripada laporan audit tahun 2018, Maibs menegaskan bahawa ia merupakan perkara lama yang telah pun dibangkitkan sebelum ini. Segala pelaporan telah pun ditambah baik mengikut nasihat yang diberikan. Namun apabila disemak dana zakat untuk setiap negeri di laman web Jauhar, data kutipan dan agihan bagi negeri Perlis tidak dikemaskini hingga 2024. Ketiadaan data awam ini menimbulkan persoalan, terutamanya apabila ia muncul dalam menguruskan nilai dana zakat yang besar. Setakat ini, Mufti Perlis juga masih belum lagi mengulas isu zakat yang sedang tular ini. Maka dakwaan ini bukan lagi isu pentadbiran biasa kerana ia melibatkan dana zakat umat Islam. Zakat merupakan hak mutlak asnaf yang mungkin dinafikan hanya kerana wujud kelemahan tata kelola dan teknikaliti. SPRM dan badan-badan audit negara wajib membuka kertas siasatan secara telus dan komprehensif. Sebarang bentuk kontroversi kewangan yang berkait integriti wang zakat pasti merosakkan roh dan keberkatan sesebuah negara. Difahamkan bahawa kertas bukti telah pun dihantar kepada SPRM, maka tindakan seterusnya dinantikan. Para mufti bagi negeri berkaitan juga perlu memandang serius perkara ini. Kepercayaan adalah nilai sebenar institusi zakat. Apabila kepercayaan ini hancur, golongan yang akan merana bukanlah golongan elit, tetapi golongan asnaf yang kehilangan tempat bergantung. Hal ini ditegaskan melalui firman-Nya yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui salahnya." Secara umum, sebarang bentuk penyelewengan dalam institusi agama, terutamanya yang melibatkan harta, bukan sekadar pelanggaran etika kerja, bahkan salah satu dosa besar kerana ia mencabuli amanah awam dan kesucian agama.
setiap pihak yang terlibat perlu disiasat demi menegakkan keadilan dan mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap institusi agama.